Persoalannya, menteri di Singapura ni baru disiasat. Belum pun dituduh, belum didakwa dalam mahkamah. Tetapi Perdana Menteri Singapura mengeluarkan kenyataan yang keras dan berprinsip. Oleh kerana kamu sedang disiasat, maka jawatan kamu digantung sehingga selesai siasatan. Di Malaysia berbeza. Kamu ada 47 kes. Mahkamah Tinggi telah mengesahkan ada prima facie, patut diteruskan. Aku iktiraf kamu pemimpin yang hebat. Aku angkat kamu jadi timbalan Perdana Menteri. Rakyat Malaysia bijak dan matang melihat pembohongan-pembohongan ini. Sebab itu apa yang berlaku hari ini, berlaku defisit trust yang melebar sekarang ini. Rakyat keseluruhannya tidak lagi percaya kepada PMX kerana beliau tidak mengotakan janji-janjinya di dalam pilihan raya umum yang lepas. Terus soal dia kota janji atau tidak, itu kita boleh bahas.